Assalamualaikum kawan-kawan semua, apa khabar? Saya berdoa semoga kita semua diberi kesihatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan berbahagia bersama keluarga tercinta. Saya nak ucapkan terima kasih kepada anda semua kerana masih bersama-sama saya di channel YK Studio. Kepada anda yang dah subscribe di channel YK Studio, saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Pada anda yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Selepas ni banyak lagi view-view dari drone saya akan tunjukkan pada anda semua. Okey, kali ni saya nak bawa anda semua terbang tengok gambaran terkini maps Jelapang Ipoh. Pada anda yang pernah masuk, tahulah permainan dalam tu macam mana kan? Pada anda yang tak sempat merasa masuk, nak buat macam mana? Saya sendiri pun tak sempat nak merasa masuk. Dah tutup. Anggaplah tak ada rezeki kita nak tengok dalam maps tu. Ni adalah view yang terkini ya kawan-kawan semua. Saya akan bawa anda semua terbang tengok seluruh kawasan ni. Okey, jom kita tengok sikit rakaman pendek ni. Jangan lupa kawan-kawan semua, capai saja 3,000 subscribe di channel YK Studio. Satu soalan akan diberikan untuk anda jawab. Soalan yang terbaik akan dikumpulkan dan satu cabutan bertuah akan dibuat. Seorang pemenang bertuah akan dapat satu set drone kamera yang ada GPS. Drone ni boleh pergi jauh juga ya. Channel YK Studio capai saja 3,000 subscribe, baru kita semua akan tahu drone jenis apa ya. Diharap kita semua bersabar. Apa lagi kalau nak tahu drone jenis apa, cepat-cepatlah subscribe. Sebelah sini nampak ada lagi barang-barang yang belum diangkut. Kemungkinan barang-barang yang sebelah kontena ni last kali mereka akan bawa keluar. Kawan-kawan, ada sebuah mesin warna hijau tengah angkut longgokan besi naik ke atas lori. Dari pandangan atas, longgokan besi itu nampak macam sikit, padahal banyak ya. Di belakang, nampaknya ada satu lori lagi tengah tunggu giliran untuk isi longgokan besi itu. Wah, betul-betul rata kawasan ni. Kalau tidak, penuh dengan permainan. Tak apa, kita teruskan lagi penerbangan untuk tengok seluruh kawasan ni. Anggap sajalah macam kita orang besar sedang melawat kawasan tapak projek melalui udara. Bukan senang ya kawan-kawan semua nak tengok view macam ni. Untuk anda semua, saya dapatkan juga walaupun tengah-tengah panas, matahari terpacak atas kepala. Dari pandangan ni adalah kawasan tepi maps. Ada satu jambatan kecil. Jambatan ni adalah untuk lori mengantar atau nak ambil barang tambahan. Sebelah sini ada lagi satu lori tengah gerak masuk nak ambil besi-besi longgokan tadi. Silap hari bulan, mau beratus lori nak bawa semua barang-barang ni keluar. Okey kawan-kawan semua, kita dah tengok sekeliling kawasan tadi. Lepas ni kita akan terbang tengok dari depan maps pula ya. Sekarang jom kita terbang tengok dari depan pintu masuk maps pula. Nak masuk ke pintu utama, kita akan lalu di atas sebuah tasik. Inilah satu-satunya jalan untuk masuk ke dalam kawasan maps. Jambatan ni nak menuju ke pintu masuk utama maps. Gambar kecil ni diambil beberapa bulan sebelum dirobohkan.
Kawan-kawan semua, sekarang saya akan bawa anda semua terbang naik tinggi ya. Kita akan tengok seluruh kawasan map sini dari udara. Nampaknya kita dah boleh nampak seluruh kawasan map sini ya kawan-kawan. Banyak permainan dah dirobohkan, hanya tinggal sikit saja lagi. Okeylah kawan-kawan semua, setakat ni dulu kita bersama-sama terbang di Maps Jelapang Ipoh. Kalau anda semua ada pengalaman nak ceritakan tentang Maps Jelapang Ipoh ni, boleh tuliskan di ruangan komen ya. Kawan-kawan semua, jangan lupa channel Wakil Studio capai 3,000 subscribe. Satu soalan akan diberikan untuk anda jawab. Jawapan yang paling best akan dipilih dan akan dikumpulkan. Selepas dikumpulkan, satu cabutan bertuah akan dicabut. Seorang pemenang bertuah akan dapat satu set drone yang ada kamera dan ada GPS. Drone cabutan bertuah ni boleh pergi jauh juga. Kalau nak tahu drone apa, cepat subscribe supaya channel YK Studio capai 3,000 subscribe. Lepas ni banyak lagi view-view dari drone saya akan bawa anda semua tengok. Pada anda semua yang dah subscribe di channel YK Studio, saya nak ucapkan berbanyak terima kasih. Pada anda yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Berjumpa lagi kita pada rakaman yang akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.